Ni lagi okey bang. Tengok lampu cantik, ada aircon. Depan tu kipas, vent fan. Toilet pun ada vent fan. Terang, cantik. Toilet pun kepala boleh pusing. Lepas tu ini shower. Sekejap. Water pump. Tu shower cantik. Dah tutup sini je lah. Boleh muat tu. Mandi pun okey sini. Ada tangga. Belakang ni ada katil lagi untuk seorang. Genset ada. Fridge LP cool. Sejuk. Plug 3 pin dah ada. Okey. Fridge. Sinki pun cantik ni. Boleh stand. Sofa ni tukar je katil, tarik je lah. Tarik dia atas tu, je katil lah. Yang belah sini pun sama, tarik keluar. Meja ni lipat. Je katil penuh, bawah ni penuh katil. Atas pun boleh tidur. Lepas tu kalau dah tak nak tidur, boleh tutup ke atas, senang nak lalu ke depan. Okey lah ni Toyota Camry ni bang. Lagi luas lah berbanding dengan Fargo tadi tu. Tingkap dia pun dah tukar besar ni. Ada blind, mosquito net. Tingkap lebar kiri kanan. Dapat tengok pemandangan lebih luas. Okey, pasal meja makan sini ada cup holder. Kaki dia boleh patah tu, nak lipat jadi katil. Bawah ni ada bateri Life4 200 AH. TV Android dah ada. Cara speaker lagi tu. Lepas tu aircon ni pakai genset. Aircon domestic yang 1.5 horsepower nya memang sejuk lah, tapi dia pakai genset, bukan pakai solar. Okey, lain nampak memang okey lah. Lepas tu dia ada storage sikit bawah ni. Kalau Fargo belakang tak ada storage. Tengok bang, boleh simpan barang banyak sini. Okey. Esok nanti abang datang tengok dulu. Kalau okey boleh bawa balik terus. Yang ni road tag hidup lagi bang. Tempat simpan barang besar sini. Yang ni dekat bawah katil tadi tu. Tempat simpan barang, tu pintu dia. Lepas tu gas masak kat sini. Gas Malaysia pun muat lah, tinggi. Okey, bersih buka awning tu. Ini genset punya minyak masuk. Ada sendal untuk ni, pintu belakang. Okey, macam ni lah belakang dia. Tepi dia ada awning. Yang ni boleh masuk kat storage tadi. Pintu sini. Tengah cas sekejap. Nak cas pakai plug 3 pin kat rumah boleh, kat website boleh. Pakai genset pun ada, boleh juga. Okay, masuk sini sekejap. Ni ruang pemandu tu. Ada 3 tempat duduk ni. Lepas tu lorong tengah boleh pergi belakang lah, panjat sikit. Okay, gear automatic tu. Android player adalah, reverse camera sekali. Okay, colour cantik kan. Warna grey macam tu. Depan dia macam ni lah. Ni engine 2.8 nya gear automatic.